Pasangan suami isteri yang dah pun mendirikan rumah tangga. Tapi si isteri ni kerap sangat keguguran. Pada awal perkahwinan dia dah nampak benda yang menakutkan. Darah hitam, bangkai tikus. Gambar perkahwinan mereka jatuh tiba-tiba. Mula-mula diingatkan benda tu berlaku secara tak sengaja. Mungkin tak ada benda yang terlalu serius. Tapi selepas suami isteri ni cuba dapatkan zuriat, setiap kali tu jugalah mereka gagal. Si isteri selalu nampak susuk lelaki tua yang menyeramkan. Tak ada orang lain yang nampak, even suami dia sendiri. Cuma si isteri je yang nampak. Suami pula asyik anggap benda ni kecil, tanpa dia tahu yang sebenarnya si isteri ni dah pun terkena satu ilmu hitam yang bernama Getih Ireng. So filem yang bertajuk Getih Ireng, sebuah filem yang diangkat daripada sebuah track kisah benar daripada Zero Point. Aku suka part awal tu bila diorang cuba tunjukkan seorang lelaki tua yang selalu ganggu perempuan ni, isteri ni. Walaupun pelakon ni dah biasa kita tengok dengan watak dia yang hampir sama dalam filem Sorop, filem Dawson Gaib, susuk tubuh kurus dia dengan rambut panjang dia. Dalam filem Getih Ireng ni pun diorang cuba bawa watak lelaki tua kurus ni dengan rambut panjang tu daripada sudut perspektif yang lebih kurang sama je. Dan filem ni disebabkan dia daripada Hitmaker Studio, tak ada masalah dengan sudut visual, sinematografi, lighting, set, semua memang nampak cantik. Tapi benda yang aku rasa kurang untuk filem ni adalah konflik sebenar yang cuba disampaikan dalam filem ni. Nothing new. Kisah pasal orang dengki disebabkan suami isteri ni kahwin, ada orang hantar ilmu hitam. So benda tu dah banyak kita lihat, especially daripada filem-filem seram Indonesia. Cuma yang beza di dalam filem ni adalah macam mana diorang cuba nak control masalah ni, cuba nak selesaikan masalah ni. Dan banyak elemen-elemen Jawa, even dia punya orang-orang pintar yang cuba nak bantu selesaikan masalah ni pun daripada background Jawa juga. Tapi ada masalah kat situ juga. Aku rasa ada banyak part yang terlalu mudah sangat. Contohnya nak cari benda yang dah pun ditanam dekat rumah penghantar santet ni, sekadar scan lepas tu kat sini. So macam senangnya. Lepas tu ada satu benda lagi aku rasa agak mengganggu, especially bila masuk second half untuk movie ni. Hantu lelaki tua ni dah ada perubahan, dah macam Pokemon pula. Daripada lelaki tua yang biasa tu pun dah cukup menyeramkan dah, tapi bila masuk dia berubah jadi macam makhluk asing. So benda tu dah jadi makin kurang menyeramkan bagi aku. Begitu juga dengan jalan cerita dia. Bila nak sampai penghujung lah, especially aku rasa makin kurang idea. So kepada korang yang nak tahu rating untuk filem Getih Ireng ni, korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So nak tanya dengan korang, adakah korang dah tonton filem Getih Ireng ni dekat program? Cuba komen kat bawah. Nyaman.